What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Iskoberto and welcome back to my channel yang semestinya hanya agak murah berkenaan dengan One Piece. Gang, arc Elbaf dalam dunia One Piece sekarang ni memang rasa macam kita dah masuk fasa penghujung permainan, the end game. Kalau sebelum ni ramai peminat tahu cerita ni dah masuk final saga sejak habis Wano, tapi kebanyakan orang tak betul-betul rasa yang dah sampai kat penghujung sebab kita kenal gaya Oda macam mana kan. Satu saga boleh makan masa tahun-tahun. Tapi lepas perkembangan terkini sekitar chapter 1178 dan yang latest dan kemunculan Imu secara langsung kat Elbaf pula, barulah jelas bahawa cerita ni memang sedang bergerak laju menuju ke ending dia. Oda bukan sekadar tambah watak kuat, dia terus turunkan pemerintah dunia sendiri ke medan perang. Itu bukan langkah kecil, itu langkah yang biasanya hanya berlaku bila cerita dah nak dekat tamat. Apa yang buat arc Elbaf ni lain daripada arc sebelumnya adalah struktur ancamannya. Biasanya setiap arc One Piece akan ada musuh utama dari awal. Contohnya Alabasta ada Crocodile, Enies Lobby ada CP9, Dressrosa ada Doflamingo, Wano ada Kaido. Kita tahu siapa bos dari awal, tapi Elbaf tak macam tu. Pada awalnya Straw Hat Pirate sampai ke Tanah Gergasi tanpa ancaman biasa. Ia lebih kepada pengenalan budaya, sejarah dan potensi Loki serta bangsa Gergasi yang mungkin kita rasa nanti akan ada pengkhianat ke macam mana ke, yang kecil-kecil punya event ataupun akan berlaku friendly fight ke macam mana. Mungkin Shanks akan datang, lepas tu akan berlaku pergaduhan, bukan pergaduhan lah, macam yalah sparring lah kan antara Luffy dengan Shanks. Ramai peminat mula tanya siapa sebenarnya musuh utama dekat arc ini. Bila Shamrock dan Gonko muncul, ramai sangka mereka ni lah antagonis utama. Tapi Shamrock cepat keluar daripada scene. Kemudian muncul pula Holy Knight yang lain. Lepas tu Gonko pula dirasuk atau diambil oleh Imu. Waktu tu ramai fikir Gonko akan jadi boss final untuk Elbaf. Tapi Oda sekali lagi pusingkan jangkaan dengan bawa Imu sendiri turun ke medan. Kemunculan Imu secara fizikal di Elbaf menaikkan stakes cerita secara mendadak. Sebelum ini Imu hanya duduk di Holy Land, menjadi bayang misteri yang mengawal dunia dari belakang tabir. Dia tak pernah turun sendiri. Jadi bila watak yang selama ini dianggap final villain terus turun di medan, itu tanda jelas cerita dah masuk fasa climax besar dah. Oda seolah-olah nak tunjuk bahawa konflik kecil dah tak relevan. Sekarang ni kita terus je sampai ke konflik paling besar dalam keseluruhan siri. Menariknya Imu sebenarnya dah diperkenalkan sejak lama, iaitu dalam arc Reverie sebelum Wano mula. Dari situ sampai sekarang dah bertahun-tahun Oda simpan identiti sebenar Imu. Watak ni sentiasa dalam siluet, muka tak pernah ditunjukkan. Semua tentang dia misteri, rupa dia, kuasa dia, devil fruit dia, bahkan dia punya jantina pun, laki ke perempuan keponen pun samar-samar. Oda sengaja simpan semua tu sebagai reveal besar untuk final saga. Jadi bila Elbaf mula memberi petunjuk bahawa bentuk sebenar Imu akan didedahkan, itu lagi kuat menunjukkan cerita dah menuju ke penghujung. Selain itu, kehadiran Imu juga memberi bayangan bahawa Straw Hat Pirates bakal menghadapi kekalahan besar. Setakat ini, sejak Luffy jadi Yonko, kru Straw Hat belum pernah benar-benar kalah. Mereka semakin hari semakin kuat, malah mudah menumbangkan musuh. Contohnya Luffy dan Loki dapat kalahkan Gonko dengan boleh dikatakan agak cepat. Kemenangan yang terlalu mudah tu sebenarnya rasa pelik. Dalam One Piece, bila kemenangan terlalu senang, biasanya itu tanda reboot yang lebih besar sedang mendatang. Dan memang betul, Imu muncul terus selepas pada tu, menukar suasana terus menjadi serius. Dari segi naratif, Imu bukan sekadar musuh biasa. Dia individu yang dikatakan menang dalam perang Void Century, perang besar yang berlaku ratusan tahun yang lalu. Dia juga dianggap individu yang berjaya mengalahkan Joy Boy yang berada dalam mod Nika, guys. Seorang legenda yang jauh lagi kuat daripada kebanyakan karakter zaman sekarang. Kalau Joy Boy pun kalah, maka logiknya Luffy yang masih dalam proses berkembang belum mampu menandingi Imu sepenuhnya. Itu sebabnya ramai menjangkakan Elbaf akan menjadi titik kekalahan pertama kru Yonko Straw Hat. Kekalahan ini penting untuk cerita. Dalam banyak karya, sebelum perang akhir, protagonis biasanya akan kalah dulu. Kekalahan itu akan menjadi motivasi untuk kebangkitan terakhir. Kalau Luffy kalah dekat Elbaf, itu akan membuka jalan kepada perang dunia besar yang telah lama dihinkan dalam One Piece. Malah ada kemungkinan Luffy ditangkap. Kalau itu berlaku, kru Straw Hat terpaksa tinggalkan misi mencari Road Poneglyph terakhir dan fokus kepada misi menyelamat. Situasi macam ni akan menarik kerana ia boleh mencetuskan perang besar antara world government dan semua pihak yang menyokong Luffy. Arc Elbaf juga memainkan peranan penting dalam membina momentum ke arah Great War. Sejak lama lagi Oda dah tease bahawa perang akhir akan berlaku.
perang yang lebih besar daripada Marineford. Elbaf mungkin jadi titik mula. Bila Imu turun sendiri, itu menunjukkan world government dah tak lagi main selamat. Mereka mula bergerak secara terbuka. Ini juga boleh menarik penyertaan lebih ramai pihak macam Revolutionary Army, Sakibaki Yonko yang lain, dan mungkin negara-negara yang pernah dibantu oleh Luffy. Selain daripada itu juga, kehadiran bangsa gegasi kat Elbaf juga memberi dimensi tambahan. Bangsa gegasi sejak awal lagi digambarkan sebagai kekuatan tentera yang sangat penting. Kalau mereka berpihak kepada Luffy, itu akan menjadi kelebihan besar di pihak Luffy dan akan bakal memberi tekanan yang besar juga kepada pihak world government. Tapi jika Imu berjaya menghancurkan Elbaf atau menewaskan pemimpin mereka, ia akan melemahkan pihak Luffy sebelum perang besar bermula. Jadi konflik di Elbaf bukan sekadar pertempuran biasa, tetapi penentu keseimbangan kuasa dunia. Satu lagi perkara yang menarik adalah bagaimana Oda menggunakan misteri untuk memacu cerita. Selama ini Imu hanya simbol kuasa tersembunyi, tapi bila dia muncul, misteri itu mula terungkai. Kita mungkin akan lihat Devil Fruit Imu, bentuk sebenar dia, dan mungkin sejarah Void Sentry secara lebih jelas. Semua pendedahan ini biasanya hanya berlaku dekat hujung cerita je. Jadi Elbaf boleh dianggap sebagai arc yang membuka pintu kepada semua rahsia terbesar One Piece. Kalau dilihat dari sudut pacing cerita, perkembangan dekat Elbaf ni bergerak lebih cepat daripada arc yang sebelum-sebelum ni. Banyak reveal besar berlaku dalam masa singkat. Holy Knights diperkenalkan, Gonko dirasuk, Imu turun sendiri, potensi perang besar pula. Semuanya berlaku tanpa terlalu banyak filler. Ini berbeza dengan arc seperti Wano yang mengambil masa sangat panjang untuk sampai ke climax. Ini lagi menguatkan teori bahawa Oda sedang mempercepatkan cerita menuju ke arah penamat. Selepas Elbaf, hala tuju cerita juga nampak jelas. Straw Hat Pirates masih perlu dapatkan road poneglyph terakhir yang keempat untuk mencari Laugh-Tale Island. Tapi kalau Luffy kalah atau ditangkap, keutamaan cerita akan berubah. Daripada pengembaraan mencari harta karun, ia akan menjadi misi penyelamat yang mencetuskan perang dunia dan huru-hara. Ini akan menggabungkan semua plot yang selama ini berjalan berasingan. Revolutionary Army, World Government, Yonko, termasuklah Blackbeard-nya, Shanks-nya, ya, termasuk bagi sekali Ancient Weapons lagi, Joy Boy dan juga Void Sentry. Jadi, secara kesimpulannya, arc Elbaf bukan sekadar arc biasa. Ia berfungsi sebagai titik perubahan besar dalam One Piece. Kemunculan Imu pula secara langsung menaikkan stakes ke tahap maksimum. Potensi kekalahan Straw Hat membuka jalan kepada kebangkitan terakhir. Bangsa gergasi memberi dimensi strategik kepada perang yang akan datang. Dan pendedahan misteri Imu menandakan rahsia terbesar cerita bakal dibongkarkan. Semua tanda ini menunjukkan One Piece benar-benar sedang menuju ke penghujungnya. Elbaf mungkin bukan arc terakhir, tetapi ia jelas menjadi permulaan kepada penamat epic yang telah dibina selama lebih 2 dekad. So guys, what do you think berkenaan dengan video kali ini? Please leave your thought di ruangan komen di bawah. So I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah tiada henti, kami setia mengikuti.